Okay guys, ni kena tunjuk satu motor. Dia bukan skuter, tapi dia ada clutch. Nama dia QJ Motor SRV 250 AMT. Pelik weh, sangat pelik. Buber, tapi automatic macam skuter. Biasanya kalau buber ni confirm kena tarik clutch kan. Ni tak payah. Kau tak payah, ke bawah je. Dia macam skuter lah aku tengok. Tapi bentuk design buber. Dia pakai sistem AMT. Dia panggil Automatic Manual Transmission. Maknanya gear tetap ada, tapi kelas semua motor buatkan untuk kau. Yang lagi gila, dia siap ada quick shifter kat tangan. Dah tukar gear, just tekan-tekan dia macam pro rider why. Bayangkanlah member kau tengah struggle kelas kan. Kau macam relax je. Turun kat situ. Buat apa tu? Main clash ke? Okay. Dia teknologi baru ni dekat Buber punya style ni. Design dia pula memang Buber style. Rendah, panjang, nampak garang. Tapi senang lah nak bawa tu. Sesuai untuk abang-abang cool lah. Tapi untuk kalau perempuan pakai pun nampak style je sebenarnya. Okay lah. Harga dia pun tak ada lama sangat. Dalam range bawah daripada 20k. Dan dia punya CC tu pun boleh tahan juga. 250. Kalau top speed tu gagah lah. Boleh pergi 14, 15 macam tu. So memang untuk orang-orang yang beginner sesuai untuk motor ni. Untuk big bike kan, dia macam bawa nak start bawa motor besar, ni sangat sesuai. Sangat disyorkan. Okay lah, sampai di sini saja. Okay, bye.